Adakah kita perlu bermazhab dalam beragama? Kita perlu. Untuk mazhab tu dulu apa? Mazhab tu apa? Asal mazhab tu daripada zahaba, tempat pergi. Maksudnya pendapat, aliran. Tuan-tuan nak semayang, kan? Mesti ada guru yang ajak. Guru tu dia ajak, dia bagi tahu bahawasanya hadis ni macam ni faham dia. Jadi bila tuan-tuan faham mengikut satu pahaman, betul. Itu sebenarnya mazhab. Mazhab. Dan orang yang kata dia mazhab Syafi'i, sebenarnya dia bukan guru dengan mazhab Syafi'i kadang-kadang. Sebab untuk kata an-nas ala mazhabi muftihim, manusia dia atas mazhab mufti dia. Mufti dia tu bukan maksud mufti negeri ke apa. Orang yang jadi guru dia. Kalau kita tanya siapa semayang macam ni, bukan dia pernah baca kitab Imam Syafi'i pun yang mengaku Imam Syafi'i. Dia dengar ustaz dia kata Imam Syafi'i kata. Betul tak? Bukan dia tahu. Bila kita semak dan Imam Syafi'i kata macam lain. Pasal apa? Ustaz buat gunung Erah. Kalau Imam Syafi'i suruh, tengok-tengok Imam Syafi'i tak suruh pun. Jadi orang ni berdasarkan kepada apa yang orang bagi tahu pada dia. Kita nak kena verify yang orang bagi tahu tu. Cuma apabila ada satu benda yang ada 2-3 pandangan. Hadis memang macam tu, tapi boleh faham macam ni, boleh faham macam ni. Kita pilih satu pandangan berdasarkan argumen yang kita dengar daripada guru kita. Itu mazhab lah. Boleh tak bermazhab? Boleh lah. Melainkan satu orang tu dia begitu ilmu dah sudah sampai pada peringkat yang mujtahid mutlak, dia berinteraksi terus dengan nas. Yang lain dia berinteraksi dengan dalil-dalil yang guru dia kemukakan. Itu mazhab. Cuma mungkin soalan yang tepat, patutkah kita taksub mazhab? Taksub mazhab lain. Kita pegang untuk pendapat guru kita tu, orang lain memang bagi tahu walaupun kita tahu memang hujah yang kuat. Tapi aku tak mau, aku dah ikut yang ni lah. Itu taksub mazhab. Itu dilarang. Itu dilarang. Hatta ulama-ulama yang menulis di kalangan aliran yang lama, siapa yang tengok, ni rajin bang kali tengok, Dr. Said Ramadan Al-Buti, dia sebut hal yang sama. Manusia bermazhab, ada Syafi'i, ada Hanbali. Tapi jangan taksub mazhab. Taksubnya maksudnya macam mana hujah orang lain pun kita tak mau. Kita kira hak kita juga. Itu taksub. Di Malaysia ni ada orang keluar pada mazhab Syafi'i. Tak usah cerita boleh lah, ada. Betul boleh ada. Ada. Tuan-tuan bayar zakat fitrah pakai duit. Itu bukan qauli mazhab Syafi'i. Pakai duit tu, zakat fitrah tu, itu lebih daripada qauli dalam mazhab Hanafi. Sistem perbankan yang tuan-tuan tengok boleh pakai kad lah, pakai apa. Ijtihad di bank-bank, hak kata bank Islam tu, tuan-tuan tahu perkataan Islamic banking ya. Kok mana fiqh dia main bukan tuan-tuan tahu pun. Yang penting aku pinjam dia perlu duit yang tu ya. Kan? Dia kata Islamic, aku Islamic kena bayarlah. Pisain sudah. Tapi ijtihad depa tu bukan mazhab Syafi'i kebanyakannya. Bahkan sebahagian bentuk qaul Ibn Taymiyah dalam perbankan di Malaysia. Tu saya dah buat contoh, contoh yang ekstrim ni saya buat contoh. Dia dalam Abu Hanifah umpamanya tuan-tuan pergi tu. Mesin tuan-tuan beli ayam kan, mesin. Tuan-tuan bubuh. RM2 keluar barang. Kira sah lah. Dalam mazhab Syafi'i kita sebut aku jual, aku beli. Tuan-tuan sebut kat bank, kat mesin tu, tak jawab sampai pergi esok. Dia kata ada ayam dah ambil balik. Kita pergi ke supermarket lah. Kan? Kita beli lah. Kita ambil, dia bagi resit, kita kira akad berlaku lah. Cukup lah. Dalam mazhab Syafi'i disebut dengan qaul, ya walaupun ada perbincangan dalam mazhab di kalangan ashab dan seumpamanya, tapi beli. Sepatutnya kita sebut aku jual dan aku beli, angkat dengan lafaz. Saya dulu saya selalu sebut, saya duduk kat Mentajam dulu. Ada satu kedai Cina tu, dia jual pinggan mangkuk. Dia kalau kita beli barang memang dia kata, aku jual ya. Oh, dia mazhab Syafi'i tapi tak masuk Islam. Dia mungkin dia bergaul dengan orang tua-tua Melayu.
Tapi sekarang tuan-tuan pergi kat supermarket, adik saya beli ya. Ambil abang. Saya beli ya. Ni abang ambil. Dah bayar. Itu jual lah maksudnya kan. Taklah seperti apa. Kena sebutlah aku jual. Angkat baru berlaku. Tidak, tak sah. Tak apalah, kita apply mazhab yang lain. Banyak yang tuan-tuan apply mazhab yang lain. Tak terutama dalam, tuan-tuan banyak tak ikut mazhab Syafi'i. Walaupun daripada negeri lain pun. Bila dia kata kat apa, tuan-tuan dengar lagu ni, lagu apa? Lagu negeri, lagu custom. Dan mazhab Syafi'i tak boleh dah muzik tu. Banyak benda yang tuan-tuan tak ikut mazhab Syafi'i. Memang kali tak ikut. Dia dulu tak ikut. Tengok bola sepak tu, nampak peha tu kan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i tak boleh tengok tu. Mazhab Malik. Tak apa, malam ni kita tukar mazhab. Ni bela akhir. Tuan-tuan, come on lah. Kadang-kadang emosi je berkelahi-berkelahi ni kan. Kat bawah ni tak tahu apa, duk kata nak like saya kan. Beli popcorn, pergi berkelahi. Kenapa kita perlu bermazhab? Quran dan hadis ada dah kan? Aduh, ada agama. Ni penyakit lama ni, penyakit lama. Penyakit ni ada tak mau ni? Orang ni memang jahil, memang jahil. Sehabis-habis jahil. Pasal kita lalu ni. Kita dulu bapak jahil dah. Gini dulu kita pegang. Apa dia pergi ikut ke ulama? Quran hadis dia dah. Kita pegang dah gini dulu. Kita bodoh dah. Dan ni alhamdulillah ada order. Ada pihak yang berkata sepatutnya kita pegang pada Al-Quran dan hadis saja. Imam-imam tak boleh pakai, hanya menyuruh perkara bid'ah. Seperti Imam Syafi'i baca kunut. La ilaha illallah, bengong ni. Membaca doa selepas mayang dan sebagainya, pening mana satu nak pakai ni. Dia kata ikut Quran hadis. Mama ni lah ni, kalang-kalang ni. Ikut Quran hadis, tapi dia perkataan ulama. Kita kena ikut Quran hadis. Tapi bila dia membentangkan, dia kata, berkata Albani bini. Dia ikut Albani. Baik, orang yang kata ni nak ikut Quran hadis ni, jadi ikut siapa tu? Dia mari dalam mimpi ke dia ada tok guru dia? Ni orang yang kata ni. Mesti ada guru tak? Dah guru dia Quran hadis ke? Mana mesti ada ulama. Ulama untuk menerangkan hukum. Faham? Bukan mesti ikut mazhab. Mazhab ni apa? Ma zahaba ilaihil imamu. Pendapat yang cenderung kepadanya oleh imam. Betul. Faham baik-baik. Nah, yang pertama Quran, yang kedua hadis. Ni dua sumber yang paling utama. Kita ada lagi dua sumber, jangan lupa. Sumber yang ketiga ijma', sumber yang keempat qiyas. Nak pegang Quran, nak pegang hadis. Kamu ikut ulama. Dah siapa nak tafsir siapa? Siapa yang nak tafsir? Sekarang tafsir penafsiran itu adalah ulama. Kita tengok tafsir yang muktabar. Kalau kita nak faham Quran, Imam Ibnu Katsir, ulama. Dari mana pasal ulama. Lepas tu kita ambil tafsir Al-Imamul Qurtubi yang seluruh dunia terima tafsir dia. Tak boleh. Ulama, dia nak Quran hadis. Orang lagi pula seorang lagi. Tafsir lagi, siapa lagi? Tak boleh juga. Lepas tu hari hadis Bukhari, tak boleh. Bukhari ulama, nak Nabi. Bukhari tak boleh bakar. Dia kata Imam Muslim berkata hadis ini sahih, tak boleh bakar. Imam Muslim adalah ulama, tak mau. Akhirnya tak ada agama, tak ada ulama. Betul tak? Doktor kat tangan. Pasal buah ni lama dah, 20 tahun lepas, 15 tahun lepas. Penyakit ni buah lama ya, buah kuno. Faham tak dulu? Pasal ni lama dah munazarah. Siap dengan rakam TV apa semua. Ni baru ceh ni ke baru. Hak sini munazarah sek-sek baca buku je. Hak di ni kita tebal-tebal. Kita arak semua munazarah. Berdebat. Nak, kita pergi tengok 3 hari bengong tak faham bab dia. Bahas masalah makulat, bahas masalah turut-turut hadis. Bukan macam sini. Ni. Dia kena kita perlukan ulama untuk menjelaskan hadis. Tak ada ulama dia mengaji siapa mudang dengan Nabi. Betul ya. Betul. Mudang dengan Nabi. Betul. Dia mau ambil dengan siapa? Ada tok guru atau guru orang ke tak? Atau guru mengeluarkan pendapat. Kerana pendapat dia menjadi gini. Ni. Betul tak?
Dari Imam Syafi'i. Maknanya kalau Imam Syafi'i ni dia kata tak betul, makna tok guru dia pandai pada Imam Syafi'i. Masuk akal. Pakai akal kau tak Tuhan beri akal. Ustaz je. Lulusan UIA je. Tapi pandai pada Imam Syafi'i. Masuk akal tak? Kamu bahang pergi kuda. Jadi tolong guna akal baik-baik. Ada benda susah dengan akal je. Kita buang akal sudah. Imam Syafi'i siapa keturunan Rasulullah, dia siapa keturunan Dayak mana pun tak tahu. Imam Syafi'i keturunan Rasulullah, alimun Quraisyun yamla'u tibaqal ardi ilma. Suatu hadis hasan yang berbunyi seorang alim bangsa Quraisy, ilmunya nanti akan tersebar ke seluruh bumi. Al-Imamul Hanbali kata mungkin hadis ini bermaksud Imam Syafi'i. Kerana Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hanbali bukan keturunan Quraisy. Luar biasa ya. Imam Syafi'i saja. Nenek yang ke-9 turun kepada Sayyidina Ali dengan isterinya Siti Fatimah radhiyallahu anhuma. Al-Imamul Ghazali, Al-Imamu Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dua orang ini telah pernah bermimpi lihat Imam Syafi'i duduk dalam satu tempat yang sangat indah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni mimpi ulama. Imam Syafi'i ni ulama mimpi duduk kat Rasulullah, bukan duduk kat Allah. Siapa dia nak akak tangan yang rasa imam orang yang sekarang cakap sedap ni, tak duduk pertikai masalah luar biasa ya. Tak, dia rasa kita yakin dia lebih pandai pada Imam Syafi'i. Siakak tangan nak tengok muka, kalau muka tak malu. Dah. Pakai akal tak? Tak, ikut ulama. Mu ikut tu guru mu? Tak, mu ikut tu guru. Dia kata ikut apa mazhab? Mazhab ni benda faham baik, belajar tak? Ingat mazhab ni benda ikut syaitan. Kita buka semua kitab fiqh Hanafi, fiqh Hanbali, mula Quran, mula hadis. Dalil satu-satu Quran hadis, Quran hadis. Pasal apa jadi lain? Jadi lain sebab tidak ada nas yang qat'i. Adapun yang qat'i tak ada mazhab. Wajib sembahyang sehari semalam 5 waktu, tak ada mazhab. Dan mazhab ni pendapat-pendapat hasil daripada ijtihad imam-imam yang muktabar pada masalah-masalah yang tidak jelas. Siapa benarkan khilaf? Nabi benarkan khilaf. Betul. Nabi benar pada Faham, perkara ya? yang tak sebut dalam Quran, tak sebut dalam hadis. Hasil ijtihad masing-masing ini berbeza, maka itulah dipanggil mazhab. Faham baik-baik. Dulu kita tak faham, kita ingat gitu juga. Nah. Sebab tu dia ada mazhab perlainan pendapat di kalangan sahabat. Jadi sahabat ni tak ikut Nabi kan? Dia ada pendapat Aisyah berlawanan dengan pendapat Ibnu Umar. Maknanya mu tahu tak masalah ni? Khilaf ni. Khilaf di antara pendapat Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Ada berlaku. Nak jadi Sayyidina Abu Bakar ni sesat ah? Dah ada khilaf. Dah ikut Nabi kan? Yang sebenar mu jahil. Kalau tu guru mu wak lalak jahil. Betul ya. Dia gitu. Dalam hadis yang terkenal, kita bukalah mana-mana kitab, dia akan sebut hadis ni dalam bab qiyas. Nabi SAW mengutus Sayyidina Mu'az radhiyallahu an untuk menjadi qadi di Yaman setelah Islam berkembang. Maka katanya Nabi kepada Mu'az bila Mu'az nak pergi ke Yaman, maza tasna'u iza urida alaika qada'un. Apa kamu nak buat apabila datang kepada kamu wahai Mu'az satu hukum? Nak hukum mana? Ada masalah. Mu'az jawab, aqdi bima fi kitabillah. Aku akan hukum dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maknanya cari ayat Quran, nak tahu hukum. Maka Nabi kata, fa illam tajid fi kitabillah. Kalau tidak ada dalam kitab Allah, dalam Quran tak ada hukum ni sebut. Jawab Mu'az, bi sunnati Rasulillah. Dengan hadis Nabi. Fa illam tajid fi sunnati Rasulillah. Kalau kamu tak jumpa dalam hadis Nabi,
Jawab Muaz, ajtahidu ra'yi. Aku akan beristihad untuk mengeluarkan pendapatku. Bila kata tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, Muaz sahabat Nabi nak beristihad untuk mendapatkan hukum, menyelesaikan masalah. Nabi kata gimana? Kata perawi hadis, fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi ala sadri Muaz. Faqala alhamdulillah alladhi waffaqa Rasulullah sallam bima yarda Rasulullah atau kama qala. Nabi tepuk atas dada Muaz dan Nabi kata alhamdulillah, Allah telah mengurniakan taufik kepada utusan wakil Rasulullah sallam yang akan menghukum dengan perkara yang redha oleh Rasulullah. Daripada inilah timbulnya bolehnya qiyas selain daripada Al-Quran dan hadis. Baru faham ya. Iaitulah beristihad. Istihad inilah berbeza-beza, maka jadilah perbezaan itu sebagai rahmat bagi kita. Bukan orang tak mau ikut. Imam Syafi'i ni orang yang lebih kenal Nabi daripada orang sekarang ni. Lebih dekat dengan Nabi. Tak mau jadi mufti.